minta Ustaz hurai tentang pandangan yang mengatakan memegang kemaluan tidak batal. Panjang nak cerita tu, dia ada bab nanti Imam Tirmizi buat bab. Cuma secara ringkas memang benda ni khilaf. Di zaman sahabat lagi khilaf. Antara yang berpendapat menyentuh kemaluan ini tidak batal air semaya ialah Sayyidina Ali Ibnu Mas'ud. Ini tak batal kalau sentuh. Sebab dia kata ini anggota, salah satu anggota kita. Macam saya pegang telinga saya pegang hidung saya. Dia kata begitu. Tak batal. Tapi macam Sayyidina Umar dan ramai lagi yang lain mengatakan batal. Jadi ada Imam Tirmizi, cara dia akan bawa kedua-dua. Kedua-duanya. Jadi itulah secara ringkasnya. Tapi macam Imam Bukhari, dia berpendapat tak batal juga. Imam Bukhari berpendapat tak batal kalau sentuh kemaluan. Cumanya untuk apa sentuh tu? Untuk apa? Jadi kalau sentuh tu sampai keluar air mazi misalnya, itu lain cerita. Sudah batal dah air sembahyang. Kerana keluar air mazi lain, bukan kerana sentuh saja. Kalau kita tengok dalam mazhab ni pun dia ada khilaf juga. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun dia kata kalau sentuh tu kemaluan budak kecil lain. Ada yang kata tidak batal, ada yang kata semua batal. Jadi macam-macam pendapat. Ini masalah fiqh. Tak jadi masalah berbeza tu di situ. Kita kena terbuka lah. Cumanya setengah-setengah orang dia kata kalau dia tu macam tu, kita ni mazhab kita, pandangan kita tak boleh batal. Dia jadi imam, dia telah pegang dah. Jadi dia tak batal. Jadi macam mana sembahyang kita? Jawabnya mudah saja. Dia mengikut apa yang difahami oleh imam. Kalau di sisi dia tidak batal, tak ada jadi masalah, kita tunggu sajalah. Walaupun di sisi kita batal. Kecuali kalau kita tengok terang-terang, mungkin terganggu juga perasaan kita tu. Sekadar tu ya sebenarnya. Sebenarnya tak ada apa, kita tengok dah dia. Bukan sentuh kemaluan saja, sentuh-sentuhan antara lelaki dengan perempuan pun sama. Ada khilaf.